Oh, besar gila. Tak bengkok dah. Gila, fak jari tu. Tak gear kalau kaki tanjir gear. Gila, mana nak hampa memang padu lah. Mana nak. Tak, belah kelas. Oh, buka dah belah kelas. Okey, jom kita lihat belah kelas dulu. Buka, barai. Oh, dia. Oh, dia punya gear straight tu. Dekat lah. Gear straight ni macam dok box kita. PPG tu gear straight lah. Gear straight kan. Apa dah? Kepin dah 1, 2, 3, 4, 5. Ok, clear. Dia tak main 4, dia main 5. Nampak tak? Orang kata modern dia upgrade lagi. Masalah yang tak boleh ni. Y15 dia main 4 kepin. Kita kena upgrade combo 5 kepin. Ni dia main asal 5 kepin dah. Buka apa? Kita nak tengok ada apa. Oh, dua kelas dia orang lain macam ni. Ni sensor yang. Sensor yang tepi ni. Mana? Ni sensor yang dia. Tu, jual nanti tu. Ni punya hit tu. Akan tak keras tu. Tu dia, geng. Ni spek motocross ni. Kita pacok ni atas tau. Kelas dia tak silap bang ni, dia macam apa? Macam SC5 ataupun E5 kelas dia. Okey, belah ni dia buat spring. Bagi ada damper sikit lah. Jadi risiko nak bunyi kok tu kurang lah. Oh, besar gila. Tak bengkok dah. Gila, fak jari tu. Tak gear kalau kaki tanjir gear. Gila, mana nak hampa memang padu lah. Mana nak. Hampa memang tak ada ubat lah. Betul-betul engineering padu lah ni. Ni hampa berniaga ni bukan nak buat untung sepepak ni. Memang hampa buat berniaga ni betul-betul jaga orang. Tak besar ni. Sakat duk buka motor tak nak jumpa orang besar ni. Dahsyat. Motor 150cc lah. Dia buat sak sampai besar ni. Besar weh, sak dia. Ni ada washer. Kelas plate ni kalau tak silap lah EF5 EF5 ataupun SC5 speed 125Z sama. Yang plate ni kena check dulu. Ni yang plate apa ni? Ini 125. Sama 125. Sebab dia tebuk tu tak sama. Macam VF3 punya kelas plate dia tak silap. Ni apa dia? Live visible straight apa ni? Apa dia orang naik? Oh, dia main dengan ni tadi. Dia kena ada key Oh, dia buat lock ni. Dia lock ni Jadi lock ni akan masuk sini baru kita kunci. Betul kan tadi skru dia lawan kan? Skru dia nak buka ingat tau. Macam mana kita nak kunci. Normal punya kunci. Ni betul dia duk naik ni.